Konnichiwa. Mama-san dice que tu reinado ha terminado. Dia tak tahu ke apa. Sial aku One Piece champion. Musibah ni. Kenapa kita? Kenapa? Sayang kenapa? Selamat datang kembali ke Talk Fools Podcast. Welcome back guys. Konnichiwa. Sorry tadi kita cakap kita ada POV, tapi kita dah segue. Kita segue sikit. Ni betul punya. Ya, ni betul ni. Okay. So tadi kan kita berbual pasal GJB semua kan. Betul. Dengan wife semua kan. Korang pernah terfikir tak, kalau wife kau Jumpa tak suka wife member kau? Tu boleh jeng. Pasal kan aku cakap pasal ni kan, macam wife tak suka wife member ni ke apa. Aku so far wife aku okay. Oh, ni panas tau ni topik. Dengan siapa member punya wife lah. Tapi aku pernah go through this code dulu dah lama, Okay. which pada aku rasa betul. Okay. Dah macam siap juga. Okay. Dia punya quotes cakap something in the line of, the fakest thing you will see is two women meeting each other for the very first time. Oh, ini betul panas. Ini panas. Betul. I got no comments lah. Oh, betul Apa asal Tak, aku tak tahu betul ke tak lah. Okay, asal pada korang ni Alip cakap betul? Pada aku is betul, pasal aku pernah Jadi melalui Okay. wife. Melalui macam gini juga. Okay. Rasa macam kau keluar, Okay. and then kau dengan member kau, habis bini members kau ada juga. Okay. And then macam on that spurs of the moment tu, kira diorang okay. Okay. Hey hi. Balik tak suka adik tu. Macam ye pantat lah. Faham. Berbual pasal dia itu lah ni, macam ye. So aku dah pernah lalui macam gini. So it's a benda yang betul. Tapi kalau untuk lelaki, aku tak rasa macam ada macam gini. Ada juga. cuma tak ketara. Kau faham tak? Ya. Tapi ni rabak tau ni. Aku dia imagine macam okay, perempuan Siapa punya idea topik ni? Ya. perempuan jumpa Ya. macam tak kenal apa. Yes. Hai. Ini kisah kan. You lawa lah you. Macam aku pernah cakap Lawannya you. cantik lah. Dua-dua tak lawa. Ya, betul lah. Dia sama macam hai hak dengan kisah. Dalam hati dah berkata dah aku rasa. Dalam hati dah Cakap dia ni siapa? ni suruh tak ni? apa ya je tudung gini. Mesti ada Kita punya boleh apa. kena rabak saya ni. Tak ada, ni normal lah, ni fact apa. Ya. Betul, tapi betul tak? Betul pada tak? kaum-kaum hawa di luar sana. Betul kan? Betul tak? Ya. Touch your heart. Kita boleh, jangan takut, kita akan buat dua-dua side. Kita akan buat tapi- lelaki dengan perempuan. Tapi ni kita akan buat perempuan. Ni kita akan ni. perempuan. Strictly dulu lah. for ladies lah. Betul. Ya. Ladies night apa ni? Dengan aku ada kadang-kadang member selama kan. Macam ni bukan kawan lah. Okay. Kawan means kau jumpa. Betul. Jumpa tau kan. Sendiri jumpa nampak salam. Betul. Ni kira bahasa, kau tahu tengok kat TV, Okay. bahasa artis ke apa. Okay. Tak favourite je ni Oh, artis. tengok muka je Kira tengok muka je tak suka Kira lah. nak tengok muka dengan tengok apa tau, dia ni news dia macam gini. Schoolmate pun bukan, Ya. kawan Kindergarten pun bukan. tidak. Dia pun tak tahu kau wujud kat dunia ni. Tiba-tiba kau tak suka dia. Macam mana? Ya. Betul. Diorang nak kata insecure, tak tahulah Tak, aku rasa perempuan Naluri lain lah. dorang is an emotional creature. Ya. Kita very straightforward. Kau faham tak? Kita Swamp Thing. Ya, kita Something kita more into mythical lah. mythical creatures lah. Ya. Macam kadang-kadang diorang boleh, ni apa yang aku perasan kadang-kadang yelah dulu-dulu lepak-lepak ada je kawan-kawan perempuan lepak sekali kan. Yes. Budak-budak bawah blok. Nanti tak pasal-pasal kau tahu dia ni punya girlfriend ke siapa Kan? macam Mina saya. Ya. Berbual pun tak pernah. Betul. Salam pun tak. Setakat gitu hai. Tapi dari lepas tu, first impression macam gitu selalu. Nanti dia best friend. Nanti terus lalik, tahu tak dulu kan I nampak you dengan dia ni, I macam apa ni Mina ni.
Okay, Sekarang kita best friends sih. Okay, what was your first impression of tak ada. me? Asal takkan kau gini. Tak lah, that's why gitu. What was your first impression of me? Okay. Oh my god. Tak ada. I came across the topic inside my head. Ya, start lah. Betul lah. Betul lah. Tapi benda ni kalau dah berbual, ni kau tahu berbual kat mana? Dekat Riverwalk. Dah Ni dah lebih. Dah setengah, botol dah setengah. Dah kena 2 gelas apa? Yes. Tu benda, tu malam, 2 benda boleh jadi. It's either dorang terus nangis jadi best friend, jadi sisters, Betul-betul, jiwa talk lah. ataupun tarik-tarik rambut. Tarik-tarik rambut, aku tak banyak experience lah. Okay. Selalu aku nampak yang sister talk. Nanti dah gini berbual satu side tau. So Oh, lelaki ya, satu ya, side apa? ya, satu side, Lelaki satu satu side. side apa? Dia lah tu side. Tali patah balik. Yeah, okay lah. Dah It's okay. nangis. It's okay lah. Okay, I got you sis. Dah nangis. I tell you guys don't ever disturb her again Okay. She and me we together. Yeah. Nanti dia ni ada kena jantan baru. Lagi satu sibuk. Ya, Aku rasa dia bukan tu. I think he's not for you lah. ya, betul. But why sih? Nanti berbual dengan jantan ni, kau serius ke apa dengan ni? Ya. Dengan aku message. Concern tau, concern. Kalau tak serius aku rasa tak payahlah, tak payah Kau jangan continue this lah. kau jangan hancurkan hati dia. So dia pernah hancur sekali tau. Betul. Ya, betul. Dia dengan aku Isi kan, dan kulit lah. post baby my time tau. Betul lah. Dah start. Sister 13 lah. Dah start lah. Sister Capsa. Betul lah. Capsa, sister Capsa. Sister Dah start berbual gitu tau. Ya. Jangan kau make sure jaga dia Budak ni dah berbulu, tahulah dia jaga. Dah tahu mata putih semua apa. Tahu. Betul. Tapi asal macam gitu Dia nak kena tunjuk biar. Tak, bukan maksud aku bukan tu. Pasal dorang The first impression tu. yes. Pasal macam okay, kita cakap pasal lelaki sikit lah. Okay sikit lah. Kita inject sikit. Aku punya orang senang buat kawan. Bahasa macam nampak, aku tak adalah terfikir macam dia ni pakai apa, dia pakai kasut apa, ni mesti fake, itu gini. Tak ada, aku pun tak. Tak ada. Okay, tapi to be fair, to be very fair, aku akan dapat dia punya vibe. Macam example, dia ni ada angga sikit example gitu. Tapi daripada aku dah tak jadi Then lah. Tapi yalah, the vibe kadang-kadang bila vibe yang kita dapat that moment of time, maybe not 100%. Lambat sikit. Lambat Aku sikit faham sampai. Dia maybe lagi 2-3 kali kau lipat. Dia ni pun actually meripik juga. Kau faham tak? Yes. Tak. Kita so gitu lah. Tak, aku kan nak cakap. Kita so gitu lah. Macam nampak macam first macam kita test. Macam okay, ni pun actually okay lah. Okay. Kita punya okay, kita punya standard lagi lower. Kau faham tak? Yes. Macam dia ni kalau okay, kalau kau buat kelakar dia ni pun meripik juga. Dah okay tu. Dah boleh Dia relate simple. Kalau aku berbual konek, dia ni get the joke. Dah. Dia pun dah dah confirm lah boleh jadi members. Dah boleh jadi members. Kita kalau kau perasan, kalau kita lelaki, kalau kita first time jumpa kan, macam bro, salam gitu kan. Yes. Dah 2-3 kali kan, macam bro, Yeah. sibuk lama tak jumpa siut. Macam gitu. Kalau kat Riverwalk, kau tak payah kasih aku 2-3 kali lah. Kau kasih aku 5 minit je. Betul. Terus lah. Korang pernah cakap pasal ni? Korang pernah Minum kat Riverwalk. minum kat reward lah. Tak kita dah kena sound. Kita jangan bawa pasal cerita-cerita lama minum-minum semua orang tak suka. Pasal dia Tak sekali pasal lah. Wah yang minum lah. Relax. ni feedback Yelah, kita yelah. hargai semua We take feedback. the feedback with a pinch of salt lah. Tapi maksud aku korang yang tadi aku nak cakap, korang pernah tak night out party dengan kawan lepas tu kau kenal satu lelaki ni dekat situ juga tiba-tiba jadi members pergi 7-Eleven dengan dia. Saya aku macam like tepi dulu. Terus dah jadi macam kau tinggal mana? Senang gila. Aku pernah kira dia ni bawa kawan dia. Okay, lelaki lah. Member aku ni budak kampung lah. Bawa member dia. Datang lepak kita main banking lah. Lepak. At last member aku ni jalan-jalan turun. Member dia yang every week turun jumpa kita. Ada macam gitu. Yes, correct. Dah pass number phone apa? Yeah. Kau mana ada? Cakap aku kat sini lah nak gitu. Terus lah. Aku jumpa korang lah. Yeah. Dah every week dia datang kat situ. Senang ah. Although bertahun-tahun. Dia simple. Kadang-kadang kalau wife aku tanya aku, ni tak pernah kenal pun your friend ni. Kau entah, aku pun tak ingat aku kenal kat mana. Tapi rapat gila lah. Macam kau tahu macam sekarang kat Instagram masih berbual gini. Tapi aku tak ingat aku kenal kat mana. Macam gitu. Aku ada kawan Instagram ramai je. Kau tahu salah satu kawan Instagram aku siapa? Yazid Damha tu lah. Aku tapi kawan dengan dia dah lama tau. Isai kan semua. Sebelum tu dia bukan Isai. Dia Wulan. Iya ke? Aku
jadi kawan. Aku berbual dengan dia kat Instagram. Dah lama gila bila dia tinggal Pasir Ris ni. Baru kita jumpa. Lepas tu tiba-tiba kita nak ambil plot sama-sama, pokok. Lepas tu tiba-tiba dia keluarkan kereta sama dengan aku. Dia keluarkan tu, aku keluarkan juga. Gitu lah. Tu jadi kawan. Terus pergi JB sama-sama kata. Dia selalu gitu lah. Dia macam the first move lah. Betul. Then from there, pada aku lah, kita senang. We are the easiest creature lah to tame. Ada pula kadang macam example macam kau cakap Ibu Bok. Malam tu korang dah tegur tau. Oh macam bro. Nama siapa bro? Next week lupa. Oh ya, ada juga. Aku banyak kali gitu Lip. Ya. Budak tu apa tegur aku? Rim macam kau, Betul. Kau begini aku dah Dia kenal kau. Kau paling pressure sekali kalau orang kenal nama kau. Yes. Kau tak kenal nama orang. Aku pressure ya. Pressure siapa? dia ni siapa Syul? Aku akan macam okay Tapi lah. aku play along lu. Ya sama lah. Sampai kawan dia tegur dia kan. Macam Li. Baru aku start kenal. Aku so layankan nanti aku start tanya member. Bro dia ni siapa saya? Kau lupa Syul. Betul. Nanti member aku dah start. Kau musibut last week kau dah meriah dengan dia. Betul. Kat mana? Yelah pasal keadaan dah lain. Ya, Kadang betul. tak mengizinkan lah tu. Tu keadaan dah tak mengizinkan. Betul. Yang tanda tegur aku balik tu, keadaan aku yelah tengah fresh. Tapi tengah brother punya mood Brother tengah brother punya mood Jadi kau macam kau ingat tau apa-apa kau call aku macam gitu. Bila nak balik main time kan, kau ingat malam ni kita ingat sampai bila-bila. Padahal baru jumpa. Tu satu malam je. Malam ni bata dah kuyu kan. Malam ni gua lu. Brother. Lepas tu Next week tegur. next week jumpa tu sama. Siapa Siapa? ni Last week ada kita Ya. gitu ya. Tapi soalan yang sekarang aku nak tanya, kenapa kehidupan perempuan ni banyak sangat drama? Wow. Oh ya. Ya, kau Kau jangan berani Kau Tak berani ada. sangat Nari. Kau berani. Salah Tak lah. Jangan mungkin- tunjuk keberanian sangat. Tidur luar. Betul. Kalau berani tunjukkan keberanian. Kalau malu tunjuk tunjukkan kau punya kemaluan lah. ya. Tapi betul lah, diorang banyak. Okay Diorang memang complicated lah. tak lah lelaki pun ada. Tak, aku ada member lelaki yang banyak sangat drama. Aku pernah cakap dengan korang apa? Tak, Macam dia- sikit-sikit lah mengamuk sikit. Post dekat Facebook aku cakap dengan korang macam, Licin je. so aku tak rasa ni lelaki dengan perempuan ni isu. Tapi kebanyakan lah kita nampak. Tapi sekarang kalau perempuan ada banyak drama, diorang punya Instagram punya logo tu, kadang-kadang muka kita yang profile story. Ya. Sekarang diorang macam lambang perempuan tapi dia crack. Kira dom broken lah. Okay. It's complicated lah kalau Facebook. Betul lah. Complicated lah. It's complicated. Dulu sama. Kalau Facebook perempuan kau buat hal kan, let's say merajuk apa, dah tak in a relationship. It's complicated. Yalah, betul lah. Kenapa? Kau boleh jawab soalan ni? Aku boleh jawab Kenapa lah. diorang banyak drama? Aku boleh jawab ya, tapi aku takut lah. Kau faham kan? Kau takut lah. Rumah baru kan? Barang baru beli kan. Barang baru beli. Barang baru beli. Takut hilang. Tak, hilang tak apa. Hilang tak apa. Takut balik. Takut tinggal single bed. tercampak. Padahal barang-barang king padahal barang-barang ringan. Betul. Padahal king size. Balik acah saya single bed pula bilik ni. Kenapa aku bilik lain? Asal bilik bujang ada berdeka. Tu tak apa. Diorang drama. Aku rasa diorang banyak tengok sitcom lah. Bukan. Sinetron. Sitcom tu yang kelakar. Sinetron. Kita yang banyak tengok sitcom. Minta maaf Yes, tuan. betul. Minta maaf Kita yang tuan. tengok sitcom. Sorry. Kita kira lawak-lawak bodoh, kita mudah terhibur. Kita mudah terhibur. Tapi diorang kalau tengok sinetron, kalau dia tengok macam dia fokus to this problem, Engkau pun boleh kena. Kau problem. Mati betul, kau. betul. Mati kau. Bodoh. Macam kita. gini lah. Ni Dia- jantan macam gini lah. Keluar. Dia dah tengok tu. Gini yang lelaki. Lepas tu dia masuk sikit tau. Ni yang lelaki tak dengar cakap. Macam you. Orang cakap dengar. Pay attention. Dia dah start tekan. Pay attention. Jangan semua itu ambil dia. lewa je. Alamak, pressure kena, ni. kena. Macam habis nak ambil bantal dia tutup. Tutup kasi tidur lah. Kau lah, dia lagi berani dengan aku. Kira jangan Aku berani. terus tutup Tengok lah jantan ni semua. Macam gini tau. Kalau dah tengok sinetron kan,
That's why I tell you, you know. Dia dah gitu. That's why I tell you. That's dah it. jadi competitor. Bukan Sinetron competitor. That's why I tell you. Hidayatullah. Alamak. Panjang me kasih Panjang kau. me kasih Dia tengok scene pula apa tau. Masa laki bini dah buat segala-galanya untuk lelaki tu. Yes. Scene dekat office, lelaki tu setakat pergi makan dengan klik perempuan je. Mana boleh setakat pergi makan, Dre? Salah, Dre. Tak ada kira. Dia actually ramai-ramai. Okay. Kayak last minute 2 Paitao. of the klik. Bukan paitao. Kena pergi kerja balik. Ada meeting ke apa-apa. Terus dah jadi 2 orang Drama so gitu apa? Yes. Jadi diorang 2 orang. Bopian nak kena makan. Members pula jalan. Members bini jalan. kau. Members bini kau. Pasal slow jalan. Slow Kira macam motion dia. gini tau. Ambil handphone lah. Kena pula Enggak mungkin. Kena pula yang members bini kau ni yang memang tak favourite kau dari dulu lah. Pula Dia- tak favourite perempuan tu pula. Perempuan tu Oh, bini ya, kau. ya, ya. Perempuan tu dia kenal. Kira dulu schoolmate lama dia. Betul. Itu Fifi. Bagaimana sama si Kau Gurnawan tahu, ini? Dia ambil betul lah. Gurnawan tu. Nama Indonesia lama biasa. Ni pakai baju batik biasa ni. Bisa aku report sama ini. Ya. Sama Mimi. Bisa buat report ini malam ini. Ini video kau tu video circle meh. Yang WhatsApp video betul. circle dia. Direct Video sekejap note lah. Video note. Video note. Begini. Dah gitu, dah tengok scene tu kan. Kau pula tengah tengok TV. Lepas tu, Ini message dari Mimi. tak ada. Dah gini kena. Itulah. Selalu kat office kan. Alah. Kita bukan boleh tahu buat apa kat office. Alah. Leceh. Tanya dah lunch. Tanya dah Call lunch. pun tak, message pun tak sepatah-sepatah. Busy sangat lah tu. Dri, aku kerja office tu Dri. Big pressure tau. Sakit lah kepala. Besok aku buat bekal ya. Betul. Makan kat kerja. Ni leceh tau. Leceh. Nanti itu. Ya. I bukan tak percaya you. Dangerous lah ni topik. I Yeah. tak cakap you. Dia akan cakap, I bukan tak percaya you, tapi I tak percaya perempuan yang kat luar. Betul. Kalau diorang dah dengan you, I tahulah, I perempuan. Lagi you editing boleh edit. Asal aku sia. Tak example contoh. Kadang-kadang nak kena-kena kan. Benda aku je dulu. Habis you ingatkan I seorang je suka tengok lelaki dengan uniform. Perempuan lain pun suka lah tengok lelaki dengan uniform. Betul. Lagi Wah. dengan smartphone. Wow. Betul. Bawa Harley. Bawa Harley. Wow. Tak pressure. Mesti suka apa? Sukalah tu. You jalan pas Jurong Point tengok abang-abang abang-abang regular dengan Harley. Yes. Sukalah tu orang. Itu boleh. I tell you at your age kalau you masih boleh rap perempuan mesti suka. I perempuan I tahu. I tahulah. Kira fair lah Habis you jalan-jalan dengan cermin mata Prada you ingat kau orang tak tengok Kita Kenal Leo. Kita kena ikat each other lah. Mati. Dia tak boleh kerja seorang. macam mana? Betul lah. Tapi ya. Ingat you bawa apa? You drive orang ni apa? Dia tak ada dapat nombor telefon you ke? Itu boleh lip. Kira jalan Grab ni lah. Jalan Grab ni. Jalan Grab. Dah lidah dah gini tau. No gigi tau. Nari ada passenger kenal you tak folks? Dangerous ya. Kenal Leo. Kenal nampak tau. You kalau edit tu jangan tengok sangat. Kadang-kadang klien suka apa. Group bridesmaid dia semua. Dia akan tak tahu. Pasal I tengok macam ada video fokus terlebih je dekat satu tempat. You ingat I tak nampak. Tapi aku pernah explain benda ni. Tujukan cakap benda ni jadi. Okay. Tapi aku pernah explain. Gila lah. Relax asal kau shaky. Pasal video ni dia lagi lawa kalau orang kat dalam. Dapat dah Betul. pakai word apa? Betul Dia pakai word apa? lawa. Orang Kat dalam tu lawa. Kau faham tak? Kau berani. Tak betul. Aku cakap ni dekat ni. Kau tak ada muka. Yelah, cuba kat taruh. Korang dah takut tak aku Cuba kat dalam tu frame bila kau tengok apa buat video ada Mark Henry. Dah dia tak seronok apa. Betul lah.
Tak, tapi aku cakap dengan dia, kirakan baik lelaki baik perempuan, the presentable one lah. Dia pun ada trade secret juga benda ni. Betul. Kalau macam kau dapat macam pengantin yang more good looking, kau akan senang untuk buat jadi portfolio. Okay. Yalah. Tak, okay, sorry aku nak rephrase tu benda. Presentable. Ya, pasal ada juga case whereby bukan aku, tapi ada certain company maybe terlepas pandang, untuk yang maybe plus size sikit, dia end up tak post, maybe lupa. Oh, okay, tapi lepas tu orang tu complain, cakap pasal kau tak nak post, pasal aku macam gini kau tak post lah. Aku pernah dengar cerita ni. Contoh macam gitu. Tapi aku cakap dengan korang dulu, aku bukan selektif macam gitu. Kau tak select lah. Tak select, tapi memang naturally kalau dorang dua macam good looking couple, dan lagi senang lah kalau letak dekat portfolio. Macam gitu je. Tapi aku punya line of work memang betul. Aku banyak jumpa orang Face to face lah. bridesmaid, groomsman. Tapi Asal bridesmaid kau cakap lu? Dre, kau track aku sial. Ini Aku tu dia macam flying fox. nak elak ni. Tak lah. Memang betul apa? Asal fly bridesmaid. Tak, tapi kalau macam regular perempuan, Syah. Aku memang tak pandang. aku Aku relax apa? Dia logistik tak ada aku rasa. Tak ada ke? Tak ada? Ada banyak. Ada banyak. Tapi aku tahu apa? Aku tak pernah agak cakap my eyes pun. on you je apa? Tak ada. Pasal kadang-kadang Kau kelakar, Lip. tak, engkau tak Aku layan. tahu aku kelakar. Aku tahu. Engkau tak layan, Lip. Aku memang tak layan. Dorang boleh tertarik dengan kau. Lagi diorang dah tahu pun kau siapa kat media ni semua. Yes, correct. Kan? Diorang mesti, dia ni funny guy sih. Funny guy. Betul, funny guy. Dia ni Funny guy. Funny ke apa? Funny guy senang lah. Diorang cakap, hi. Kau mesti layan punya. Hi. Aku takkan tergugat lah dari ni semua. Engkau tak. Aku ada pendirian lah. Dia tahu. Bukan Kau salah ada. kau. Apa? Pendirian memang kau ada. Ada. Masalahnya diorang tu. I risau perempuan-perempuan yang kat luar tu. Lagi risau kata Bang Lip. Bang Lip tau. lagi kata balik Ha. dengan smartphone apa, pergi kat Harley. Yalah. On. Tak perhatian. Ya. Perhatian apa? Dia boleh cakap, asal nak bawa Harley? Saya tak boleh bawa motor dia satu. Sebelum dia Betul. start motor, panaskan kan. Dia panaskan motor tu. Dia kan suka dengar reggaeton. Kau ingat kan tak berjoget kat situ? Semua listeners kita tahu yang dia berjoget. Harley boleh dance punya. Yes, correct. Dia joget. Dia duduk atas motor. Masa dengar sikit kan, dia dah start kan, gini-gini. Yes. On Harley. Habis, kau boleh buat NMAX apa? Betul. Asal kau nak bawa Harley? Korang ingat kan tak pernah ke satu kali tu orang ambil DP episode. Dengar apa? I nak dengar. Mesti ada punya lah. Mati liao. Mati liao. Wow. Macam J Balvin ya. Belvin. Yes. Yalah, tapi kita cakap-cakap ni semua, kau tengoklah berapa meripiknya otak kita. Betul. Ini kita cakap what will happen lah kan. Sometimes already happen. We don't Sometimes know. happen. We don't know lah. We don't know. Tapi bukan kita. Tapi sekarang episod ni bukan pasal episod kita guys. Ya betul bukan. Asal kita kena tembak Each other. Tak, ni pasal dorang banyak drama. Betul. Kenapa? Pasal benda dia tak ada apa-apa actually. Dia ni semua pasal drama-drama kat TV lah. Ni semua naluri lah. Drama dengan apa ke Naluri, tu? ah. Dengan kadang yang buat bingit, yang boleh jadi hal ni quotes-quotes kat Instagram. Yes. Dengan Oh TikTok video ni kau jangan main-main. Baru aku nak cakap. Kadang-kadang maybe sekarang, dulu maybe drama yes. Sekarang quotes je, kasih halus je. Yes. And sekarang dah ada short macam skit tau. Dekat TikTok. Hargailah isteri apa post. Kau berani Ray. Post apa? Kau berani Ray. Nak post lah. Mungkin nak kasih peringatan apa. Ya betul lah. Aku no comment on that. I don't know lah. Lie lah. Wow. You so strong. Ya, tapi ada baiknya juga. Rumah Ada kau ada bilik kan? Ada. Ada. Tak ada, kita tidur di studio je lah guys. Tapi aku rasa the reason why kita buka ni macam kita cakap tadi, yes, kita perasan yang kita dah banyak bawa guest, and korang rindu dengan cerita-cerita kita. Cerita mengakal kita. Yeah, and hopefully ni korang rasa balik Talk Folks yang lama. Talk Folks yang original lah. Yang bawa meripik-meripik. Masalahnya kadang-kadang bila cakap bawa guest kali ni.
Every week pula ada guys. Kan Betul. macam tak stop lah. Betul. Bila Kadang-kadang tak ada terus. Betul. Tapi aku rasa kita akan stop dulu. Sementara waktu. for the Sementara timing waktu lah. Yes. Mana yang kita dah Tak janji tu invite kita tu akan kita go on. Kita akan, pasal kadang-kadang nak invite orang susah. Betul. nak Kita punya schedule dengan diorang punya schedule tak gel lah. Betul. So kita akan buka lagi rungkai lagu, kita akan buka lagi POV. Apa lagi? Okay, korang rindu apa sebenarnya? Segmen-segmen kita. Sketsa dah lama je tak buat. lama gila radio. Oh, Fox FM. Fox FM. Tapi Fox FM pun kita nak Twitch balik. Yes, correct. Fox kena, FM kena lain punya station pattern. maybe adakan karakter baru. Betul. Betul. Maybe kita boleh buat Fox FM tapi kita berbual dalam bahasa Indonesia. Oh, Sinetron. challenging je Kalau nak lagi challenging, orang putih punya. Boleh. Challenge lah. Okay, Mentally challenge Orang lah. tahu apa kita punya orang putih macam Aku dah kena hampuk dah. Yes, yang English aku. English podcast sebenarnya orang suka. Dia tak ada komplain. Cuma yang komplain dia is part bila kau kasih nama-nama yang kita nak kena Google it. Kau faham tak? Yang that part yang dia cakap ya perempuan tu. would you rather. Siapa sial dia? Yes, itu part je. Tapi Itu semua okay. yang lain semua Tapi okay. actually English dia aku yang dia tak serabak yang macam mana dekat podcast tu. Serius. Ya betul lah. Aku macam kenapa Asal aku rabak lah. Ya rabak rabak. sangat saya. Rabak gila saya tak tahu asal kau jam lah. Tapi Ada okey Chan lah. lah. Ya. Tapi okey lah. Fun apa? Fun. So kita buat English podcast. So lagi apa lagi? Dah lama tak karaoke? Karaoke is the best. Boleh Karaoke. Kita boleh jual lah karaoke kan. Boleh. So these are the things yang kita akan buat lah. And Cakap pasal karaoke. okay. Kadang karaoke boleh jadi salah kan. Masalah? Kau nyanyi lagu macam teringat-teringat punya lagu. Oh. Tadi yang hari tu punya episod nyanyi untuk siapa? Okay. Dah gini tau. Okay, gentle Korang pernah kena ni tak? Tahu? Hari tu episod berbual pasal siapa? Tak pernah? Aku tak Gentle ada. gentle lah. Tak ada. Tak Gentle ada. punya. Okay lah. Aku Tak mana ada, aku tanya je. Mana ada bini aku jarang sangat dengar podcast. Yalah. Bini aku hari-hari dengar. Buat becau. Tapi Alip dah season lah. Dah season. Dah. Kira kau tahu Alip. aku apa? Walid. Alip dengan banyak ex Oh ya, betul lah. dah season. Satu Singapura tahu. Satu Singapura. Malaysia pun tahu Alip banyak ex. Malaysia pun tahu, betul lah. Macam mana benda dah gitu. No Saleh pun cakap gitu. Apa? No Saleh. Nur Saleh apa cakap? Dia dengar? Atas stage. Kau aku tengok happy lah ni. Bini nombor 2 ni. Atas stage. Hanat tu. Aku cakap, wow. Yalah. Oh, kalau Nur Salih dah cakap kira dah ni tau. Confirm Alip. Ya aku international lah. International Kau lah. kira batang masyarakat lah. Batang masyarakat lah, betul lah. Betul lah. Nak buat macam mana? apa. Do it for the community Alip. Dangerous lah ni episod. Boleh kena Q&A lah. Mati lah siapa ni. Mati. Okay, tak apa. Tapi kita nak cakap dengan korang, kita ada start buka topik dekat Wadap Talk Folks kan. Yang dekat link tree kita tu, kalau korang klik dekat kita punya bio, korang boleh submit Wadap Talk Folks. Wadap Talk Folks, kita dah receive a few cerita-cerita tu. And kita rasa kita macam enjoy lah cerita-cerita tu. So korang boleh continue keep them coming. And also kita masih dapat lagi kiriman cerita-cerita yang macam hot-hot yang pelik-pelik. Kita akan cakap, kita akan berbual satu juga. Cerita kelakar ke? Cerita kelakar. Habis lepas tu ada orang cakap sawarkah. Kita buka lagi satu chapter lah. Okay, apa? Buka aib. Buka aib diri sendiri. Tak payah. Tu kira macam ni lah. Tak kan kira apa buka aib kau punya bini ke? Kira macam rabak tau. Rabak gila saya tu Rabak je, tak boleh. Lu berani buka aib. Spill the tea lah kira kan. Spill the rojak. Tapi tak payah lah. tak ada kalau nak kalau mampus. siapa-siapa kat luar ada. Pasal kita tak spill the tea pun kita dekat top chart apa. Wow. Lu hari ni ya Betul apa? langsi ya. Betul tak? Betul. Kita gentle. Ayyo. Kita tak spill the tea pun kita kat top charts. Kalau kita tak top charts lah, maksudnya nombor 10, nombor 9, kadang-kadang nombor 11. Ni, Maksudnya Jay, nama kita masih ada kat situ. Dia kira apa tau? Ni semua rezeki lah. Rezeki lah. Kalau orang suka dengar, alhamdulillah. Betul. Dan aku nak bagi tahu kat listeners juga. So kalau korang ada boy girl relationship ke,
matai problem ke apa, korang bilang kita akan rungkaikan dengan cara kita lah. Kita akan nasihat korang dengan atau cara lah kita buat satu segmen tu. Kita kira macam jejak kasihan. Macam mana tu? Kira dia ni hantar kita that story. Okay. Then kita telefon dia. Kita buat live buat telefon. Boleh je. Boleh. Record. Tapi Serious? nantilah kita Bluetooth je. Bluetooth. Boleh. Boleh try. Aku pun nak buat episode whereby kita Open buka kita buka talian. Yes. Ui, ada apa-apa nak cakap Tapi nak kena we try to get a company number lah. Aku rasa boleh kot. Tapi number aku pun orang dah tahu. Tu sebab apa? So yalah. Nombor kau nombor rolling lah. Yang tadi kau cakap kalau Yat aku tanya juga. Nanti Yat kasih nombor telefon. Dan aku fikir balik, Dah tahu apa? tak sama ke? semua Kita orang dah punya tahu. nombor. Yeah, so tu satu dengan lagi satu. Ni aku nak minta korang punya pendapat. Kita nak buka satu topik, kita nak buka satu segmen baru ni. So segmen baru ni, kita nak buka balik cerita-cerita history kat Singapore. Kau dah cakap gini kan, dah banyak history Pasal aku dengar. Pasal crime, pasal horror story, pasal maybe it's just history. Yang betul-betul legit lah Singapore. Legit. Tapi kalau dapat kan, kira macam apa tau, this history kita boleh link dengan orang yang sekarang masih ada. Yes. Lagi steam. Tapi kalau macam contoh cerita The Murder dekat Toa Payoh yang kirakan budak kecil tu murder budak kecil, satu Melayu, Itu satu yang Cina. Black Magic kan. Black Black Magic, Magic, correct. Itu dah lama sangat lah. Dah tak boleh dapat. Tu dah kena hang pun aku Itu rasa. dah kena hang. Saudara mara ke? Tak boleh lah. Takkan orang nak berbual Tu dah jalan CNA sekali. Tak boleh. Kita budget tak ada saja. Maybe dapat story tu, kita berbual the facts lah. Lepas tu kita rungkaikan lah. Maybe kenapa dia buat gini. Kalau kita nak kelakar-kelakar sikit pun boleh. Habis dulu ada ni tau. Ada budak pernah kena kidnap. Singapore. Budak pernah kena kidnap. Lepas tu dah berapa belas tahun kemudian terjumpa kat Thailand. Aku dengar ni. Kaki tak ada. Tangan something like that lah. Kaki kena amputate apa. Dah Kencing manis lah. Tak, dah kerja dengan sindiket. Minta sedekah. Kencing manis pun okey. Pasal boleh kopi cakap sana, apa. kopi sana susu tebal. Betul. So benda-benda ni lah. Kidnap jalan kidnap ni. Pun dulu ada lah. Sekarang tu asal orang cakap kidnap is gantung. Crime lah. Gantung. Kidnap is a crime. Gantung Sul. Serius lah? Gantung. Kidnap gantung. Kidnap dengan drug ya gantung. Pasal ni benda jangan buat main je. So benda-benda gini lah. Horror story ke boleh. So kita akan buka. Kalau korang agree, korang picit number 1. Betul. Cik kira kasih Will. Dah. Dah. Okay dah. Sebelum kita tutup, Yes. aku nak cakap sikit. Kalau kita cakap buat pasal perempuan drama lah, lelaki ni. Yeah. Yang tak drama siapa? Yang tak drama Zaidin Nafali. Tapi kenapa perempuan kalau nak cari rumah pun drama? Tak lah. Tapi ada juga. Ada juga. Kadang dekat rumah lawa ke apa. Habis. Ni episod habis. Ya, tapi yang tak banyak drama Izzaidin dengan Fadli lah. Betul. Very straightforward. Diorang straightforward. Diorang akan accommodate dengan apa-apa yang korang nak. Betul. InsyaAllah diorang akan carikan rumah idaman korang yang korang nak selama ni. Betul. Lagi-lagi untuk wanita. Betul. Correct. Kadang-kadang ada nak dapur besar. Betul. Memang dapur besar, yes. Ada nak dapur meping. Dapur nak kena besar. Lift lobby tak boleh kotor. Betul. Dekat bawah blok tak boleh ada anjing kencing. Anjing kencing. Anjing kencing tak boleh ada. Tak boleh. Lipas tak boleh ada. Betul. Cicak tak boleh ada. Walaupun rumah tingkat satu. Walaupun rumah tingkat Rumah satu. tingkat satu, macam mana Syal? Nak tak ada cicak? Dia tak payah tingkat satu, Dre. Kau tingkat berapa? 14 ke? Kalau cicak nak datang, dia datang. Ada. Betul. Tak, ni kalau kita cakap POV perempuan lah. Tapi Zaidin dengan Fadli boleh. Boleh. Diorang boleh carikan kawan-kawan wanita kita ni rumah idaman juga. Showroom lah. Yeah, showroom. Tinggal showroom. Lepak showroom lah. Tinggal IKEA. IKEA pun ada cicak kan? Tak ada Ikea pun cicak. Ada. Ya, tapi on a serious note, kalau korang nak cari rumah ataupun jual rumah, beli rumah, sekarang ni SBF result dah keluar. Betul. So siapa yang tak diselected lah kan. Ya, and nak rumah juga dengan secepat mungkin. Resale ada. Betul. And kita ada hot tempat-tempat hot lah. Betul. Macam contoh kalau East Side, Tampines tengah hot. Kalau dekat sini Woodlands. Jurong punya rumah pun memang solid-solid. Contohnya Alip punya rumah kita dah nampak. Betul.
So kalau korang nak tanya-tanya, korang nak buat korang punya health property check before korang kalau nak jual rumah ataupun for the first time buyer, kalau nak beli rumah, korang boleh lungsuri laman socials mereka di Zaidin Official dan Fadli Isnin Realtor. Atau call mereka di 8649-8877, 8649-8877. Zaid and the Fadli. Urusan hartanah, Diorang bicit, Kita steady.